Anda dipanggil ke Temuruga Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan PISMP di IPG. Tahniah, ini adalah langkah pertama menuju impian menjadi pendidik. Hari ini saya akan kongsikan beberapa tips supaya anda lebih yakin dan bersedia semasa sesi Temuruga nanti. Pertama kali, fahami program dan kursus pilihan. Sebelum hadir ke Temuruga, pastikan anda tahu latar belakang program PISMP, tempoh pengajian dan kursus option yang anda pilih. Contohnya, jika anda mohon pendidikan bahasa Melayu, ketahui cabaran mengajar subjek ini di sekolah rendah. Seterusnya, tunjukkan minat menjadi guru. Panel Temuruga nak lihat minat dan keikhlasan anda menjadi guru. Jawab dengan jujur, berikan contoh pengalaman anda mengajar adik-adik, jadi fasilitator ataupun terlibat dalam program pendidikan. Seterusnya, latih jawapan soalan lazim Temuruga. Antara soalan popular, kenapa nak jadi guru? Apakah sumbangan jika anda diterima? Siapakah tokoh pendidik yang anda kagumi? Latih jawapan supaya tidak kelihatan kaku, tapi jangan hafal bulat-bulat ya. Seterusnya, penampilan dan bahasa badan. Datang dengan pakaian formal dan kemas. Lelaki pakai kemeja dan selek, perempuan pakai baju kurung. Jaga eye contact, senyum dan duduk tegak. Keyakinan itu penting. Seterusnya, tunjukkan soft skill dan sikap positif. Kadang-kadang ada aktiviti berkumpulan atau ujian bertulis. Di sini panel akan lihat cara anda berfikir, berkomunikasi dan bekerjasama. Tunjukkan anda seorang calon guru yang berfikiran matang, sopan dan proaktif. Bagi bantu persediaan kali ini, kami sediakan rujukan Temuruga kemasukan ke IPG untuk bantu persediaan anda. Rujukan terdiri daripada nota, contoh soalan dan cadangan jawapan. Di samping itu, kami sediakan grup study untuk anda berbincang mengenai persoalan Temuruga yang akan anda hadiri dan berkenalan dengan rakan-rakan baru. Macam mana nak dapat? Sila layari website kami di www.panduankerjayakerajaan.com untuk dapatkan rujukan e-book ini. E-book ini adalah secara soft copy dan dihantar terus melalui email selepas tempahan. Ingat, bukan markah saja yang dinilai, tetapi kepribadian anda sebagai bakal guru. Jika anda ikhlas dan bersedia, pasti panel akan nampak potensi anda.